Alright guys, welcome to team Faris Aris. Betul. Okay, so kita nak pergi mana Lip? Itu biar rahsia dulu, sebab itu main event kita orang. So untuk pengetahuan kita orang berempat. Malam ni pukul berapa Wi? 3:30 pagi Ya, 3:30. Kita orang plan last minute. So kita orang akan pergi overseas Last minute punya plan. last minute punya plan Okay, dengan sekarang ni jam berapa pukul berapa sekarang? 3:30. 3:30 pagi. Plan last minute. Tadi kita orang lepak. Sekarang kita orang ada idea nak pergi. jam itu. Sebab ini invitation tau. Mana semua kita tunggu. Invitation. Kita dapat invitation dan kita bergegas ke sana lah. So kat mana kita nak pergi? Stay tune. Yeah. Layan video ni sampai habis. Yeah. Okay? Yeah. Check it out. Jalan. So, kat mana ni sekarang? R&R. Ada nak mana ni? Genting Sepah. Genting Sepah. So, tengah order minuman Minuman. So, Lip. Kita bantu sikit untuk buat air. Okey bang? Nama siapa bang? YouTuber. YouTube. Kita orang promote kedai abang ni. So datang kat kedai mana Lip? Kat R&R. Mana? Besok nanti mesti ramai datang. Jom buat buat. Anur Cahaya. Saya percaya. Kalau datang kedai Anur Cahaya ni jumpa abang, siapa nama bang? Panggil atas je. Abatan. Abatan ni sumpah sempoi. Buat air pun sedap. Ya. Saya cukup rasa. Mana bagi? Ha? Kelang. Kelang dekat je. Satu ni berapa sih sewa? Macam di atas ni kedai air 700. Ha? Guys, so sekarang tim Faris Aris ada dekat R&R. Ada lah, malam bagi tahu, tak ada bagi tahu, rahsia. So, bawa makan dekat R&R ni. Sumpah makanan sedap gila, ada jumpa berada Atan. Okey. Batak. Dia sebaik kita. Ni gizi kau yang kau tu. Siapa? Apa nama dia? Akak Ma. Oh, Kak Ma. Dia boleh kat pasal boleh kat pasal. Hours later. Coming soon, kereta kebal untuk pergi daily kerja. Yang satu lagi apa buat? So, tim Faris Aris dah sampai dekat destinasi yang kita orang tuju.
So sempena menyambut New Year tahun 2025 dan sempena kita orang bernazar untuk impian-impian kita orang untuk tahun 2026, tempat ni jadi saksi bahawa kita orang akan tunai dan langsaikan semua impian-impian kita orang untuk tahun 2026. Macam aku, insyaAllah tahun 2026 aku nak beli CR untuk jadi aku punya bibi kat rumah. Lepas tu insyaAllah coming soon kereta kebal untuk pergi daily kerja. And satu lagi rumah aku lah, insyaAllah 2 biji dekat Setia Alam, 2 biji dekat KL, 2 biji dekat Puncak Alam. So Wan, 2026 azam apa Wan? Azam aku tak ada dah besar sangat. Cuma aku nak lawan Jojo. Kau nak lawan Jojo? Aku nak lawan Jojo. Nak fight. Kau nak lawan tangan ke? Lawan Dick? Bertemu Dick ke? Fight baku hantam? Aku fight lah bro. Fight, okay. Fight ring. So kepada Jojo, kalau Jojo nampak video ni, ready lah. Keep training. Sekarang pun Kau call out Jojo lah sekarang? Call out Jojo? Ya, aku tengah call out Jojo. Okay. So stay tune Jojo. Apa boy? Aku nak kembangkan bisnes dulu lah. Bisnes mana satu? Kau banyak bisnes Banyak. Kau fokus satu je lah. Bisnes apa? Forex kau tu Pandang. Pak Andam. Bisnes Pak Andam So yang ni kita penutup Ni penutup kita. ni baru starting gila. Starting. Baru starting. Padahal Aktiviti starting lah. Untuk penutup tahun 2025 betul lah. Ya penutup tu 2025 lah. Ni penutup dia. Aku letak kot 30 kita ada aktiviti lagi kan, yang kita pergi apa? Oh rahsia. Oh okay. Tu yang kita naik cruise tu. Main kat sini gimana tu? Ada apa sih? Guys, sekarang pukul 8.30 pagi. Kita orang actually terpaksa reveal tempat kita orang pergi kat Genting. So sekarang kita orang tengah tunggu waktu check in pukul 1. Actually check in pukul 3 tapi dah request untuk masuk awal pukul 1. Ada kena charge for early check in sejam RM40. So kita bayar je sejam RM40. Sekarang ni sementara tunggu, kita pergi sarapan dekat Skyworld boy. Skyworld ke Genting? Dalam Skyworld Skyworld tu Genting lah. So dalam pukul 10 nanti kita masuk Skyworld. Aktiviti kita orang hari ni nak main outdoor. Tengok sampai pukul berapa habis. Lepas tu kita orang check in hotel 5 bintang kita orang yang cantik gila. Konsep karat memang nampak premium gila lah. So stay tune dengan aktiviti kita orang. Okay Wan? Okay. Walaupun mata macam nak tebal balik. Driver okay driver? Driver also merangkap kepada provider. Driver dah 2 hari tak tidur Okay baby? Damn, fuck bitch.
Wan, Oli kan dia, Oli kan dia. Oli kan. Alah keras. Dia gerah boy. Kena attack betul. Keras kan? Kalau keras pun. Jom. Cepat. Buat bodoh tu. Wait. Kau bawa pas main habis. Wait. Lebih tu 5, 6 lah 5 or 6 5. Oi. Tapi dia. Aku dah ngantuk je. Dia pakai kaki je. Jangan masuk. Oi. Muka lo mati perfume. Oh. Lebih tu. Aku kesian. Ya. 4. Token 2 kali. Oh, satu token 2 ada. Come on up. Kau dapat apa tu? Macam tu. Konyol sial. Fuck. Baru pay dulu. Ramai tu boleh, ramai tu. Oi, anjay. Ni boleh tak? Ya, anak tu bertinggi lah, babi. Dia. Kau jangan salah mukul. Iran. Oh, ni Gol bodoh. tadi apa? 4. Hei, alah. Cuma satu siang. Maaf jika ku silap, ku tahu aku tak lengkap. Maaf jika kau berharap segala yang dah ku buat. Ku mohon engkau pergi, tiada yang tersakiti. Tiada lagi bunga janji yang takkan pernah jadi. Di waktu kita bertemu, berteman bulan terang di balik bangku. Ruang kosong makin rasa pilu, soal hati
siapa yang tahu. Tiap saat makin terasa apabila menjelang jika kau tak ada. Harap semua baik-baik saja. Banyak luka pernah ku rasa. Bertukar hari makin terluka. Bertukar rasa rindu di jiwa. Disangka mula percaya tentang cintaku. Mula goyah jika ada kecewa. Bukan takdir yang makin kejam. Cuma satu harus kau genggam. Luka semalam jadi pengajaran. Hari berjalan. Kita nak di bawah. Nanti kita tengok lah. Mana Jalan timur ni sampai kita kata kawin tak kerti sangat kan kawin siap. Okay guys. Okay, so guys. Ya guys, Dek, kita dekat rekan apa? Okay tu. So kita orang nak cari breakfast yang paling mahal kat Genting ni. Okay. Setakat tak jumpa lagi. Setakat ni tak jumpa lagi, so kita tengok belah-belah bawah pula. Kita macam makan tak jauh. Okay guys, kita breakfast jap. cakap masuk Kelantan. Sial lah, tapi kau buat lah. So, kita cari makanan jap, lepas tu baru kita pergi Skyward, okay? Gang. Right. Jika ku silap, ku tahu aku tak lengkap. Maaf jika kau berharap segala yang dah ku buat. Ku mohon engkau pergi. Tiada yang tersakiti. Tiada lagi bunga janji yang takkan pernah jadi. Maaf jika ku silap, ku tahu aku tak lengkap. Maaf jika kau berharap segala yang dah ku buat. Ku mohon engkau pergi. Tiada yang tersakiti. Tiada lagi bunga janji yang takkan pernah jadi. Ku menatap satu bintang di malam yang gelap terang. Bagaimana harapan perlu aku simpulkan. Tanpa sedar ku tanamkan semua rasa rindu dan sayang. Terbinanya segala kenangan. Bukan niat ku beri kau harapan. Ku lahirkan segala pintaku. Jika masih ada ruang waktu. Penuh kata tapi ku Cek ah. Guys, sekarang kita nak naik roller coaster paling panjang sekali kat dalam dunia. Kat dalam dunia paling panjang sekali. Ini nombor 1 dan laju. Dengan gaya Yang dari Superman. Superman. bagai langit yang meratap sendu. Izinkan aku pergi. Walau apa yang terjadi. Cuma takkan kau bersedih. Aku takkan kembali. Maaf jika ku silap. Ku tahu aku tak lengkap. Maaf jika kau berharap segala yang dah ku buat. Ku mohon engkau pergi. Tiada yang tersakiti. Tiada lagi bunga janji yang takkan pernah jadi. Maaf jika ku silap. Ku tahu aku tak lengkap. Maaf jika kau berharap segala yang dah ku buat. Ku mohon engkau pergi. Tiada yang tersakiti. Tiada lagi bunga janji yang takkan pernah jadi. dia aneh bro. Temun dia tu.
silih berganti, bayang dirimu menghilang kini. Mengapa? Adakah aku bersalah? So sekarang tim Faris Haris dah settle aktiviti hari ni. So we kinda fuck up sebab saya fucked up sebab tu. So sekarang pukul 11.20, tim Faris Haris dah, we are heading back to Kelang. So settle aktiviti hari ni dekat Skyworld Genting. Maybe lepas ni nak pergi makan dulu. So hari ni memang totally penat, fucked up gila lah. Totally weak lah. Totally weak lah. Memang Genting tu fucked up lah. Sebab kita orang asal kau keluar ni kan? Cepat aku tahu ni. Boy ni mana ni boy? Kelang. KL lah sen lah. Tak kau KL. Mana ni? Kau sejak balik. So, kita orang dah sampai balik. Jika kita orang dekat Sangat Genting dah settle. Memang penat gila. Tadi kita orang sesuai check in dekat hotel 5 bintang. Memang dah sempat review balik tadi suruh tidur. Memang marah gila lah. So, ni balik nak pergi drive. Kita orang pun still dengan baju semalam. Memang tak bawa baju pun semua dengan hotel last minute. So memang kita orang sebab tak plan. So aktiviti kita orang terlalu gila. Mau fakta pilih bayar mahal tapi tak dapat main banyak. So boleh tunggu kita orang punya next content. Okay kan. Berapa boleh? Inteng 7 9 10 lah 9 apa 10 eh. Jujur lah jujur. Dua sebab apa? Dua sebab dia punya sistem barang. One, okay. So far okay, semua okay. Cuma selera berapa Farid? Skyworld Genting 6.5 per 10. 6.5 per 10 per 10. Tinggi juga luar tak? Yelah tinggi juga sebab game ni best main. Best game. Tapi cuba tadi kita pun masuk. Lepas tu lama. Satu game apa buat tadi lepas tu? 2 jam. Satu game cuma main 100. Kita main 100 game je. Bagus Chan. Tolong balik. Habis boy kita punya sponsorship. Semua boleh jadi boleh lah. Sebenarnya berapa kamu hati? Setik ambor kaget ni. Boleh sebab tak ada sistem tak ada. Sistem tak ada. Bagi 40 nanti kita dapat lain. Oh gila lah. Gila. Okay. So see you guys in our next content. Bye.